Welcome back to the channel. Selamat berpuasa untuk hari yang ke-17 samaan dengan nuzul Al-Quran. Pukul 10 pagi. Kau tahu tak, aku bangun awal hari ni. Bukan bangun awal lah, bangun sahur macam biasa lah. Lepas tu tak tidur sebab pukul 9 aku nak pergi bank, nak tukar duit raya, tukar duit kecil. Mindset aku hari ni kan, ini weekday kena pergi dengan pergi dengan motor, jam, tak ada parking. Sebab aku nak pergi kat Maybank depan ni memang selalu tersumbat pun kat situ. Dah lah tak tidur, lepas sahur tak tidur, tunggu sampai pukul 9 mandi. Tu aku pun pergilah dalam keadaan panas-panas kan. Lepas tu ada satu traffic light ni, ya Allah, sikit punya panjang lah dia punya timing. Aku nak langgar je, takut ada pihak berkuasa. Aku sampai je depan bank, tunggu dekat pintu yang automatik tu kan, tak terbuka-buka Tapi bila tak terbuka, aku baru teringat hari ni public nuzul Al-Quran, mana nak datangnya aku punya operasi. Aku punyalah semangat dah lah, aku tidur awal semalam sebab aku bikin bangun awal. Kejap lagi pamangin kat Shell ni, pamangin A few moments later. Dah lalang turunan, aku pun datang isi angin. Si minyak Antia ada lagi 3 bar, petang sikit aku dah malas nak keluar. Angin isi, kalau ikutkan dekat pintu ni, depan 230, belakang 200. Aku nak bagi adil kan, aku buat semua 200. Itu sajalah. So aku akan pergi bank balik untuk tukar duit mungkin besok. Sebab besok pun aku masih ada masa lah, masih ada masa sekejap lah pada waktu siang itu. Petang ni aku ada nak iftar dengan kawan aku. Pergi mana, beli apa, waktu bila, aku tak tahu lah. Aku adalah plan dengan dia, tapi orang kita plan macam mana sangat kan. Kau free, aku free, on lah. Pukul apa, on lah. Nanti dalam kereta nanti decide lah nak pergi mana. Jadi korang akan tengok video ni, aku tak tahulah, mungkin korang tengok dalam puasa lagi. Aku ucapkan selamat berpuasa lagi, fighting sampai habis. Kalau korang dapat pada waktu raya, selamat hari raya. Panas. Aku memang respect lah orang yang memang mencari rezeki pada waktu siang hari. Apa-apa kerja lah yang siang hari, aku memang respect lah, korang memang lasak lah. InsyaAllah petang ni kalau tak ada apa-apa halangan, kita nak pergi iftar. Dekat mana, pukul berapa, bila, aku tak tahu lah. Aku kawan aku sampai lah Bye. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tak ada hujan, tak ada ribut, hujan juga. Terkejut aku ni. Terkejut aku. So tadi hujan, masa pun dah time, dekat pukul 6 je. Air pun dah kuyuk. So rasanya plan nak menuju ke Bazar Putrajaya lah. Tak tahu sempat ke tak, kalau tengok Waze lagi 50 minit, 6.30 sampai 6.40 sampai 6.40. Nak cari bazar satu, nak cari makanan aku tak juga. Tak tahu nak makan nasi ke nak makan nasi. Kalau aku biasa aku makan nasi lah, tapi tak tengok luar. Kalau kat rumah aku makan nasi, kalau dekat luar ni aku tak tahu lah. Lagi kita kena bersila ni, akan sendatkan perut ni. Ya, aku lupa lah nak bawa satu benda. Aku nak bawa besen kecil tu. Oh, air. Untuk kita air punya 2 gitu, sini air bungkus kan. Kita orang dah sampai dekat tol Putrajaya ke tol Cyberjaya ni. Tapi ni belum lagi rasa. Tak tahu. Waze ni sekadar hala tuju je. Dah sampai ni kita akan cari sendiri lah mana dia punya bazar ni. Di sana kita Tersenggung kosong lah. Orang impact tadi kenapa? Sebab lori. Tu lorong mana tu? Tu Tersenggung kan? Aku rasa macam tu. Nampak tu? Ya tu. Dah 6.30. Bazar pun tak jumpa lagi. Bazar satu hal lah, parking. Kalau lah dataran dengan bazar tu dekat sangat, kita parking satu je lah kan. Jauh aku sini ni, aku syak lah. Aku lihat. Oh, bazar pada Putrajaya 78 kilo. 70 minit? Alamak, duit ni. Kalau 17 minit 6.46 sampai. Aku dapat idea guys. Kita tak payah buka tikar, kita makan dalam kereta. Azan pukul 7.26 ke selatan.
Alamak, RM5? RM5 ke? Aku lupa Dotto RM1,000. Mahal tu, tak aku fikir RM5? Kita lama tak tahu. Ya ke RM5? Dan dulu bang. Halo. Hello Dan. Assalamualaikum. So inilah anak-anak kawasan yang dibangga-banggakan, iaitu Putrajaya. Kena close out. Belum Putrajaya lagi. Ini baru tol ni, baru tol. Ni kita went straight ke bazar Ramadan Putrajaya. Tengok macam mana pergi dia. Kalau tengok kan viral, kau pernah tengok? Kau pernah naik dekat TikTok tak? Tahun lepas lah. Tahun lepas macam meriah. Yang naik kat aku sekarang dekat TikTok, bazar Bangsa Maju. Jalil. Itu aku tengok dari kakak aku yang tahu lah. Kat Bangsa Maju ada jual murtabak mini. 5 murtabak mini dalam bentuk macam petak macam ni kan. RM5. Aku beli air tebu Nah, RM9 tu. RM9. kau beli tebu yang apa? Botol tu. Jap. Oh, jap. Ha. Mahal kan? Ya, aku kan baru beli kedahan awal puasa tu. Tak yang sama tau, RM6. Tak boleh cakap tak ada apa kan. Sama, tebu tak ada habis tu. Kalau yang botol tu lagi mahal tu, RM12 tu. Itu pak. Itu tu. Sebab benda pun dah beli. Setelah harga barang mahal. Tapi nak juga saya rasa. Tapi kau jual mahal kan? Ni aku tengok itu kat pasar 3 popiah RM10. 3 agak-agak as. 3 besar mana? Kecil biasa tu. Tapi popiah ni dia kata popiah Big Mac dengan popiah carbonara kecil. Aku coba. Pasal 3 jari panjang ada dalam macam ni kan. Yang roti john RM70 tu. Tapi aku tengok balik lah. What you lah. Kan dia ada daging cincang, betul cheese lah, dia ada sos 3 jenis macam tu lah. Bagi aku tengok balik lah untuk RM70. Tapi bukan topik tu lah. Topik dia sekarang ni, kau punya popiah tu. Apa? Dia claim carbonara Big Mac tu yang 3 RM10. Yang carbonara 4 RM10. Kalau aku cari palapan kecil je. Kecil je tu masalah. Kalau macam yang hari tu yang viral tu kan, popiah Big Mac aku tengok besar. Dia macam besar RM10. Okey lah 3 kak. Ini kecil. Aku cakap depan dia kan, macam mahal lah bang ni. Aku pergi tu Pulau Panggang tau. Dia tak panggang pakai dapur arang tu. Dia pakai dapur flat tu. Dapur flat macam goreng burger. Boleh sedap lah, tapi tak ada originality dia. Tak ada rasa terbakar. Ya, tak ada rasa hanyut-hanyut arang. Dia tak sebut berapa puluh sen lah. Berapa puluh sen satu pieces. Apa bayang-bayang bazar pun 9 minit jauh ni. tak patutnya kena jam lah. Sepatutnya kena jam daripada sana sampai sini. Jadi kenapa tak jam? Baru nampak meriah dah. Barulah kita berkejar-kejaran. Kosong boleh makan sini nanti. Merah dia. Pulau Panggang tadi. Dia tak bagi tahu berapa satu unit. Alamak, jam tu weh. Itu bazar dia, nampak lah. Kau nak jam sangat kan? Inilah jam dia. Dah bayar ke? Tak. Sini parking semua free. Pulau Panggang tadi. Sama ni. 3 kali dah. Pulau Panggang tu dia tak cerita berapa ringgit satu unit. RM6 4 keping. RM6 4 keping. RM6 4 keping. So kalau macam aku nak beli 4 sikit betul. Kalau aku nak beli 5 dia tak tulis harga. Aku beli macam 2 set lah. So aku dapat banyak. Sedangkan aku nak makan sikit. Kalau macam aku kan dekat Kelantan. Kau bukan duduk Kelantan, betul kau tahu tak? Berapa harga satu? RM50. Kalau sekarang? Sekarang RM25 kan? Lama dah tak duduk Kelantan. Itu kan pasal? Aku betul ingat lah. 5-6 tahun yang lalu RM50. Sekarang tak tahu lah. Sekarang RM70-80 lah. Kalau dia dah berhijrah dari Kelantan, dia berhijrah ke KL RM2. RM2 je. RM2 shopping? RM2 keping. Pala-pala. Well, bro. Kalau dia on, memang tu lagi. Benda-benda macam ni jangan on. Kita saling-saling menyabar. Okay. Bila dah sampai, Okey, boleh. Dah. Balas. dia dah sangat tu, rim dia tu. Okay, kita pun dah sampai bazar dekat apa ni nama tu? Okay. Kita dah sampai pun dekat bazar Ramadan Putrajaya. Belakang kita orang ni Putrajaya. Putrajaya pula. Belakang kita orang ni bazar. Tapi dia punya buka puasa tu, dataran tu, aku rasa betul lah sini lah. Dekat tempat yang sama lah. Okay. Let's go. Let's go. Kau let's go kan? Siap.
Oh, kita pernah kan? Belum nak lama. Ni, belah ni. Mana rumput ni? Boleh tak? Kita orang tukar plan, rupanya kita orang salah bazar. Bukan bazar kat sini. Ni bazar kepada Batu Raya ni aku rasa ni. Aku tahu bazar apa. Jadi kita orang beli ni je lah. Tengok bagi kau beli apa? Sama kan? Ya tu. Beli kopi Vietnam, ayam bunting, makan tu. Lepas siap buka, kita pergi maghrib dekat-dekat. Kita pergi cari makanan berat. Tarik kat sini. Kita plan semua tak dapat. Kita dapat lah, okey lah sampai lah tu. Putrajaya ni 4 tahun yang lalu kan, aku berkuasa dengan live dengan kawan aku pada dalam YouTube. Nanti aku sediakan screenshot kat sini. Ada Buat lambat sikit lah, seminit. tengok orang buka, kita buka lah. Ada azan sini aku rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa Sungguh ku hanya ingin mengagumi. sepatah 2 kata sampai dah habis lah. Buka, saufok pun dah, minum air pun dah. Okay, selesai kita punya iftar pada Ramadan yang ke Nuzul Al-Quran punya public. Jadi tak ada ramai sangat. Pengajaran yang kita dapat ini adalah salah bazar. Tak check dulu, aku tahu balik nanti kena tengok balik TikTok. Kat mana sebenarnya bazar Putrajaya yang ramai tu? Ke dekat IOI? Aku pun tak tahu lah. Makan tadi pun makan biasa je, makan ayam bunting. Pilau lah pula mata tu. Kita pergi maghrib tu, Masjid Mahmudiah kan. Ni Putrajaya ni, jalan P18. 6 minit. Kita pergi masjid dulu. Waktu aku pun nak pergi membuang jap, aku dah sakit perut. Ini dah memang rutin lah. Lepas buka je mesti nak kena buang balik lah. Kaburan lah. Pelaburan balik, dapatkan ROI. Lapar you guys? Senang buat masa ni kenyang je. Kau lapar? Aku tak lapar je. Tapi aku perlukan air kosong. Lupa dulu nak beli air mineral. Ciao. Tepuk. Rezin 18 lah, Putrajaya, Masjid Mahmudiah. Ni orang terawih kan? Masalah. Rasa sampai sini saja video iftar kita dengan Faiz. Thank you so much Faiz teman aku. So aku nak tamatkan video kat sini, tapi lepak ni tu belum tamat. Kita pergi memburu nasi dulu ke apa ke, aku nak spend time dengan Faiz lah sampai habis. Untuk video sampai sini saja. Untuk Faiz belum sampai sini. Sambung lagi untuk nak video. Bye.